Sekarang yang cikgu nak sampaikan adalah kesian kepada lingkupan laut kita, lingkupan darat pun sama terjejas sebab kita buang sampah merata-rata. Jadi untuk menyelesaikan masalah tu kita buat apa? Kita semula bagus. Kan satu bahan Kita semua. okey. Botol. Selain pada botol kita semula apa? Straw. Plastik, kaca, beg ni, beg kita Minyak semula. masak ibu. Sebab nanti kalau kita pergi market ke apa, kita tak guna plastik dah, dia bawa beg sendiri. Okey, sekarang cikgu akan bagi kumpulan 1, 2, 3 Sampai 3 kan? sampai 3 tu. 1, 2, 3. 1. 2. 3. Dua. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, cikgu nak kamu duduk dalam kumpulan 1, 2 dan 3. Okey, baiklah ya. Dah semua, hello. Okey. Sekarang ni kamu tahu tak nak buat apa daripada botol? Jangan kita semula menjadi satu bekas pensel atau pen. Cikgu dah sediakan satu contoh untuk kamu. Ni cikgu buat daripada botol dan di luarnya cikgu letakkan lidi dan cikgu cantikkanlah. Cikgu nak kamu jadi kreatif hari ni ya? Boleh cikgu, tak ada hal. Nanti kumpulan yang dipilih sebagai pemenang cikgu akan bagi ganjaran lah. Nanti aku akan bagi. Cikgu akan bagi bahan dia. Kamu boleh pilih nak botol kecil ke botol besar. Botol kecil sudah. Kecil kan? Kecil senang kan? Betul. Cikgu nak setiap orang, setiap kumpulan nanti satu ketua kumpulan. Ketua kumpulan akan bantu cikgu untuk pantau tugasan dalam kumpulan dia. Lepas tu cikgu nak setiap orang mesti ada peranan. Ada yang potong botol, ada yang hias rebel, ada yang ikat genggang, semua Ada yang peranan buat semua je. nanti dia akan bagi satu. Cikgu nak kamu utamakan keselamatan, terutamanya gam ni. Gam ni sangat kuat ya. Siapa yang tugas dia gam tu, cikgu akan bagi satu peranan. Okey. Untuk kamu kamu bagi tugas ya. Satu kumpulan. Bolehlah pilih yang mana kamu nak. Ini untuk siapa yang gam gam sangat kuat. Satu je. Okey, boleh share dia punya bahan tu. Pindah dia satu. Dalam tu ada lagi kan? Ikut kreativiti kamu lah. Ni ada manis. Share. Setiap kumpulan boleh guna. Manis ke, rebel ke. Cikgu nak kamu kongsi dan bagi kerjasama dalam kumpulan. Rebel.
Ya. Dengar. Mas. Hello, hello. Hai. Saya bagi masa 20 minit lepas kita akan bentangkan kita punya kerja kat depan. Setiap kumpulan. Adik tu. Adik tu lebih. Awak adik tu kalau adik. Janganlah. Jadi laki. Nak kamu berhati-hati ya, kena pisau dan gigi. Cikgu tak nak ada yang tersedurut. Gambar dulu. Dia nak bawa Nanti tinggal lagi ke? Boleh tak? Belanja nak guna kawan itu? Apa saja? Sedikit ya. Kita nak kerja sama dalam hari bulan tu semua buat kerja. Sengit duit. Boleh ambil daripada kumpulan kita kalau nak guna belanja tu. Boleh ke Martin? Boleh. Boleh cikgu kasih. Cikgu manager tanya je. Kalau dia tak cukup tak? Hati-hati ya Ramen. Jangan sampai buat yang
Betul. Sekarang apa kita apa? Betul ke? Aku nampak. Lagi. Oh, tak boleh nak lah. Lepas tu ni Tapi kalau tu banyak. Masa itu ni dia. ni nak potong tak? Nak potong. Potong ni. Nampak? Adik tadi dia bagi kau. Pilih tadi lawan. Cikgu tadi kata mana air kau Boleh. Mana? Bukan boleh. Sini ya. Terima kasih dulu. Penting kat dia. Buat cerita. Penting. Penting. Ketua kumpulan sila pantau ya. Nanti mai cikgu. Bulan ni ajar. Ini kita buat. Bagus saja. Ada sifat kepimpinan di situ. Tapi dia ada Belum boleh campur ni Aswan bagi. Kertas warna ni satu kumpulan satu. Cikgu nak kamu tulis sesuatu yang kat kertas warna ni. Allah. Nak warna apa? Nak gambar? Ini Saya pegang. tidak apa tak pandai. Jadi sesuatu apa yang kamu hasilkan. Sampai yang bunga tu tutup letak atas. Letak atas Warna hijau ya. Jadi sesuatu apa yang kamu hasilkan. Boleh ke sebelah ni? Nampak kreativiti masing-masing ya. Cikgu ambil gambar untuk masukkan dalam majalah sekolah ya. Majalah sekolah, aktiviti kelab alam sekitar. Bagus sekali. Dah. Kita jalan sekolah.
Oh ni. Bella, kamu ada 7 minit lagi? 7 minit? Duduk. Sebab nanti kita akan buat refleksi mengambil kentangan. Panjang. Ni, balik ni. 3 kali. Ada masa 5 minit lagi. Wei, dah habis dah, wei. Oh, adong. Kau dah di bawah dulu. Tengok. Bagi. 3.30. Ya, dah. Hati-hati ya, berpisau. Ya, apa ni? Apa ni? Tolong lah. Belum kita tulis ke? Dah weh, dah dong. Tangan. Gami sangat kuat.
Mana boleh dapat ni? Satu minit lagi. Kita dapat tap tak? Siapa dia dapat tap? Tahu bersih ibu selamat. Apa dia selamat? Sungai Melaka, Fatih. Sungai Melaka. Sungai Melaka. Selamatkan Sungai Melaka. Okey, dah semua. Cikgu minta setiap kumpulan hantar wakil untuk sumbangan waktu kerja. Cepat. Ada satu lagi kan? Okey, cepat. Kumpulan mana dah siap datang ke depan? Kumpulan ni dah siap ke? Okey. Saiful wakil. Okey, Saiful boleh datang ke depan. Dan terangkan kepada kawan-kawan hasil kerja kumpulan kamu. Okey, hello. Hai. Ya, Assalamualaikum sobat petang semua. Ini adalah hasil tugasan kami dari kumpulan 1. Tema kami adalah laut bersih penuh sihat. Bunga-bunga yang kami nampak ini adalah melambangkan kebersihan flora dan fauna di laut. Dan juga tali-tali ini adalah sebagai pengikat bahawa laut itu perlu dijaga supaya mutiara di bawah ini menunjukkan keistimewaan dan juga kesenian di laut itu dijaga dengan rapi. Baiklah, yang ketiga adalah lilitan rebel warna putih ini melambangkan kesucian bahawa laut itu bersih, maka kebersihan itu perlu dijaga. Ini adalah moto kami, laut bersih, penuh sihat. Bagus. Okey, kumpulan yang dua. Ajar. Kami. Kumpulan yang tu boleh. Ini dua. Boleh. Datang ke depan. Okey, dah hello. Hai. Wow. Cantik. Hasil bagi kami adalah bekas alat tulis menggunakan bahan bekas seperti buah ini botol, batang resin, namanya bekas pensel printing. Nama sebab kita kena berlian lah, sama hidupan kami adalah seperti Sangat bangga. Seperti beliau. Okey, bagus. Seterusnya. Belah kami cikgu. Ya. Paling kreatif. Paling kreatif. Ada balloon kat situ. itu penuh pakai balloon lah. Tema kami laut kita tak menjawab kita. Okey. Pertama ibu, kenapa kita letakkan ini adalah ini melambangkan kaki 5 orang itu. Style itu. Lima orang yang kita bersama-sama. Ini kami bersusah payah. Ini pun kami letakkan ini adalah orang-orang dekat laut itu. Ya, bukan Dia akan tahu kat restoran kan. Sebab dia ada orang ni. So, cerita-cerita dia. Okey. Tolong saya tak. Lepas tu bunga ni melambangkan apa tadi ni yang tadi awak cakap melambangkan buku. Fauna ni. Okey. Banyak-banyak ni sebagai hiasan yang cikgu bagi tadi. So kami manfaatkan. Bagus. Nampak usaha kat situ. Betul. So ni kalau terapung
boleh pakai kat sini, tak tahu pun dia boleh pakai. Okey, bagus. Sangat kreatif ya bulan ni. Okey, baiklah. Gagak. Siapa mau menang? Kami. Saya aku. Okey, cikgu pilih bulan ni ya. Yang lain jangan sakit hati. Yang lain pun Cikgu kreatif. nombor 2. Ya, okey. Okey, kita kumpulan kita datang cepat. Ada sedikit nanti boleh bagi-bagi dan kumpulan ya. Okey. Baiklah, sebelum kita mengakhiri sesi kelas, hello. Sebelum kita mengakhiri kelas pada petang ni, cikgu nak menekankan bahawa hari ni kita ada kemahiran psikomotor, iaitu motor halus. Kita menggunakan jari-jari kita untuk potong-potong, lekatkan gam, gunting corak. Itu kemahiran yang kita dapat pada hari ini. Dan untuk kognitif pula, kamu berfikir, kamu buat keputusan untuk cari idea, selesaikan masalah di dalam kumpulan dan kerjasama lah. Okey, itu saja bagi aktiviti kelab dalam sekitar kita pada hari ini. Terima kasih semua atas kerjasama. Terima kasih.